Assalamualaikum. Aku jalan je Aku jalan Jalan. Yalah. Okay, Assalamualaikum. So hari ni yang kedua, topik kedua, Proton S70 test drive experience. So ini guideline lah untuk nak test drive S70. So sebelum nak test drive S70 ada benda yang kena check lah. Okay, contohnya body kereta tak boleh ada habuk, tak boleh ada lumpur, make sure tayar tu bersih, conditionnya baik. Tingkap tu semua kena bersih, tak boleh ada habuk. Lepas tu lampu dan wiper pun kena check juga. Okay. And then tengok juga korang punya 360 camera, tengok features tu function tak function sebelum test drive. Takut masa test drive nanti benda tu tak function. Okay. Interior sama je. Make sure bersih, tak ada plastik, tak ada sampah, bersih, aircon function. Okay. And then minyak make sure cukup, make sure penuh lah, make sure ada lah untuk test drive. Lepas tu baru readykan untuk customer. Kalau customer sampai benda ni tak settle lagi, cuba settlekan dulu. Okay, lepas tu masa test drive, lebihkan customer untuk bertanya. Kalau contoh customer bertanya, baru explain. And then masa test drive tu, tunjukkan juga function-function yang ada. Bagi dia orang rasa sport mode, eco, comfort tu semua, bagi dia orang tekan, bagi dia orang rasa pakai cruise control. And then tunjukkan function-function ADAS yang ada. And then kalau sunroof tu, tunjukkan juga. Sepanjang test drive tu tunjuk je. Tunjuk je. Share je. 360 camera pun tunjuk juga kat customer. Macam tu. So, bagi customer tahu semua benda. Lepas dah habis test drive, dah sampai, tanya balik customer. Tanya balik customer apa dia punya concern dekat kereta ni. Mungkin daripada segi ada certain function dia tak nak, boleh recommend dia untuk turunkan spek. Faham tak? Turunkan spek ke ataupun upgrade ke model lain macam tu. Buka soalan dekat customer. Macam tu. Itu je, tak banyak pun. Thank you.